Jemaah Menteri pada hari ini juga telah membincangkan undang-undang pembaharuan semula bandar ataupun RUU-PSB dalam bahasa Inggeris Urban Renewal Act ataupun URA, dan Jemaah Menteri telah bersetuju secara dasar bahawa wujud keperluan untuk mengubal suatu undang-undang yang membolehkan isu perumahan di kawasan bandar khusus berkait miskin bandar diatasi dengan tuntas dan adil. Maka pada hari ini, Jemaah Menteri telah bersetuju bahawa undang-undang pembaharuan semula bandar ini akan ditarik balik untuk ditambah baik melalui beberapa pindaan dan tambahan yang akan diteliti, dibentangkan, dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri pada satu tempoh yang akan dimaklumkan, dan seterusnya dibentangkan semula dalam bentuk yang baru di Parlimen. Maka kita ucapkan terima kasih kepada Menteri JPKT dan rakan-rakan di Plan Malaysia dan di atas usaha dibat urus yang telah dilakukan. Sekarang Jemaah Menteri telah memutuskan supaya undang-undang ini ditarik balik untuk ditambah baik dan akan dibentang kemudian.